Resesif ni apa benda? Apa yang dimaksudkan dengan dominan? Dominan selalu diwakili dengan huruf besar, resesif diwakili dengan huruf kecil. Okey, jadi kalau dominan bertemu resesif dalam satu badan, apa yang akan jadi kepada mereka? Diorang akan tak boleh nak, ya, hai. Saya tahu dominan tu apa, saya tahu resesif tu apa. Okey, apakah itu dominan, apakah itu resesif? Kita ada tetamu Kalau dominan ni, Ha. kalau rambut tu, Okey. yang dominan adalah rambut yang kerinting. Oh, betul. Oh. I know. Okey. Kalau lidah, Aha. dia yang resesif adalah jenis macam Bergulung. itu adalah resesif. Oh. Telinga, kalau resesif, dia dominan yang terbuka. Dominan terbuka. Terbuka macam ni, terbuka. Ya. Macam ini, resesif lah. Dia melekat kan, macam tu kan? Betul kan? Betul. Dia melekat dengan aku punya pipi biadab punya telinga. Ada patut dia melekat kat pipi. Geram kita. Pakar biologi sebenarnya. Saya boleh ajar fizik juga. Wah. Saya tahu beza rintangan dan juga kerintingan. Kerintingan dengan this one. Geng fizik all the best untuk esok, okey. Kerintangan sebenarnya. Dia rintangan kerintangan tapi tak boleh. Thank you, T. Okey, jadi pewarisan dah kena tahu ini. Kemudian awak juga kena tahu bila dah cakap pasal pewarisan, dia mesti ada sambungan dia. Apakah sambungan dia? Sambungan dia adalah variasi. Ada dua jenis variasi pula. There are two types of variation. Masih ingat ke dua jenis variasi? Masih variasi dia apa? Selanjar dengan tak selanjar. Kita ada selanjar dengan tidak selanjar. In English dipanggil sebagai apa? Sebagai continuous dengan non-continuous. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, daripada sini, from here kita dah habis pasal chapter 5. Ini adalah recap secara general. Recap secara general, nanti kita akan cuba buatkan sedikit soalan dengan awak. Boleh? Okay, so for now, kita recapkan balik English. Boleh? Dah recap balik chapter in English. Laju punya kita buat. Yang pertama, chapter 5, first you need to know about the chromosomes. Meaning what is the DNA, what is genetic, what is nucleotides. And then you have to know about the karyotype. Lepas tu, you need to know about the pembahagian sel ataupun cell division. Meiosis and mitosis. And then you need to know about the inheritance, pewarisan dekat sini. Inheritance dekat sini adalah how one generation gives ataupun inherit their genes to the next generation. Contohnya macam XY is the male with XX the female, apa yang dia akan dapat. Macam mana nak pastikan, how do you know which child will, what is the percentage of child yang akan jadi male, yang akan jadi female. Okay, after that you need to know about the variation. Variation ni macam mana pula? Variation ni actually the differences in a species. So kita ada continuous variation dengan non-continuous variation. Apa beza dia? Nanti kita recapkan. But for now, that is the general idea. Okay? Okay. Sekejap, saya bagi satu contoh lah. Saya bagi satu soalan lah. Saya buat graf macam ni saja. Okay? I do this kind of graph and then after that I do the graph, it looks like this. It's a bar chart. So ini, bagi tahu kat saya. Tell me, this is selanjar or tidak selanjar? Continuous or non-continuous? This is selanjar. Congratulations. Thank you so much. You guys are doing good. Esok pun kau boleh kalahkan paper SPM ni. Jangan risau. InsyaAllah kita doakan. Amin. Okay, this is selanjar. Kemudian kalau tidak selanjar, macam mana pula? Kalau tidak selanjar, first, the graph is going to be further apart. Okay? And it could be like this. Or it could be like this. Or it could be, dia boleh juga nampak jadi macam ni tiba-tiba. There are no patterns. Sebab antara satu kumpulan dengan satu kumpulan, ada tak kaitan? Contohnya kalau sini, yang pertama dah kat sini, yang kedua kena dekat situ, yang ketiga kena dekat sini juga. Ada ke? No, man. Nah, man. There's no kaitan whatsoever, bro. Alright? So, they stand alone. Boleh je dalam satu-satu community tu, tiba-tiba yang berdarah A ada 200 orang, yang berdarah B ada 3 orang. Boleh je jadi macam ni. But it's quite rare lah. But it can. Because there's no kaitan. Contohnya kalau macam, satu community ni ada 50 orang berdarah A. Yang berdarah B mestilah ada 34. Dia tak ada. There's no formula. Okay. Tu maksud dia. Okay. Jadi that is, sebabkan graf ni dekat dengan selanjar kan. I do the selanjar graph. So apakah nama taburan ni? What is the name of this taburan? This is what we call as the normal distribution. Okay, settle.
Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, and kaks, let's take a look at sokongan dengan pergerakan. Sokongan dengan pergerakan, jap, sebelum tu, I think I need to open up the notes lah untuk sokongan dengan pergerakan. Sebab saya tahu korang boleh nampak je sokongan dengan pergerakan, kau nampak yang ni kan, you see this one, suddenly you feel like macam, sir, why everything so hard? Betul tak? Jadi yang ini yang korang fikir, yang ini yang banyak menjadi tanda tanya semua orang. Kena hafal ke semua ni? Sebab kalau nak kata nak kena hafal, sekarang macam dah terlambat sikit lah. Betul ke tidak? Sebab sekarang ni dah macam, sir, esok SPM and saya belum hafal. Saya kena hafal ke? Actually sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, kalau korang hafal, that's good. Tapi kalau korang tak hafal, tolonglah dapatkan yang the main name sahaja. Yang mana? Yang sini, yang sini. Okay? Maksudnya dua-dua ni, the humerus, the ulna, the radius. Kenapa? Sebab dia boleh digunakan dekat dalam pergerakan antagonis ataupun cara nak membengkokkan tangan. Kemudian yang ini dan juga yang ini, dia punya lengkung pectoral, lengkung pelvic. Okay, pectoral girdle and pelvic girdle. So you tahu yang ini, you dah boleh jawab hampir kebanyakan soalan dah. Sebelum tu, sekejap saya lupa nak mutekan phone. You dapat tahu yang itu, you dah boleh jawab hampir kebanyakan soalan. Okay. Bukanlah maksud, boleh tak tiba-tiba dia tanyakan pasal sternum rusuk ke, dia tanya pasal turus vertebra ke, boleh tak? Boleh. Tapi sekarang ni dah last minute macam ni kan. Apa yang patut kita buat? Kita ambil the biggest idea first. Supaya at least esok kita boleh recall balik yang biggest idea ni. Boleh fizik kat mana? Fizik dekat sini juga, tapi pukul 5 petang tadi. Boleh Subjek apa ni? Science, SPM. Jadi 5 petang, yes. Kalau awak ada kenalan Doraemon kan, cuba minta pinjam mesin masa dia lah. Sebab macam mana cakap, macam tu lah. Korang dah tersilap waktu, saya minta maaf. Jadi jom kita teruskan, boleh? Lepas tu, awak kena boleh comparekan perbandingan dia dekat sini tau. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and kaks, perbandingan dia mana? Contohnya, untuk this thing, sekejap kita buat linear burn, senang sikit nak warnakan. Okay, ni gajah, ini, okay, atas ni gajah, ini ikan paus, betul? So, yang mana tulang pectoral gajah? Which is the pectoral girdle for elephant? Tunjuk kejap, dia saya bagi label A, B, C. Mana which one is the pectoral? Which one is the pectoral? Jangan cakap yang itu yang itu. Memang nampak pun yang itu. Pectoral yang mana? Pectoral. A ke B ke C A. Alright, that's good. So pectoral is the A one. Okay. Kalau nampak dekat sini, sekejap. Nah, ini adalah pectoral dia. Besar lah, betul. It's quite big, it's quite large. Kalau kita comparekan pula dengan ikan paus, pectoral dia, I'm going to color it red also. Okay. Kalau kita comparekan per size, maksudnya kita ambil pectoral gajah dengan pectoral ikan paus, tak sebelah-sebelah. Siapa yang akan nampak lebih besar? Which one will look bigger? The gajah or the ikan paus? The ikan paus akan nampak lebih besar. Tapi, kalau kita comparekan dengan saiz badan mereka, ikan paus mungkin boleh letak 5-6 ekor gajah untuk satu ikan paus, betul tak? So, comparatively, gajah punya nisbah size pectoral girdle is bigger. Why? Because they live on land and they need to support their body on their own. Mereka hidup dekat darat dan mereka perlu sokong badan mereka sepenuhnya. Berbeza pula dengan ikan paus. Ikan paus dia ada apa yang dipanggil sebagai buoyancy. Apakah yang dimaksudkan dengan buoyancy? Daya apung. Sebab apa? Ada diorang duduk dalam air kan? Kan air tu dia menyebabkan diorang terapung sikit. Gitu. Sebab tu diorang boleh kecilkan sikit tulang diorang compact dengan saiz badan diorang. Okay, the ratio. Daya apungan. Okay, boleh follow, boleh dapat lagi setakat ni. Next part seterusnya adalah kalau kita nak sekejap, graf ni pun macam agak menarik lah, geng. Kita ada dua graf, graf lengkung pertumbuhan. There are two growth curve here. Growth curve. Lengkung pertumbuhan.
Kalau macam untuk yang endoskeleton ni contohnya macam yang rangka dalam. Rangka dalam ni apa? Manusia, kucing, gajah. Maksudnya semua benda yang tulang dekat dalam lah. Okay, growth curve dia akan jadi macam ni. Okay, sebab sekali. Macam tu. Dipanggil sebagai sigmoid curve ataupun bentuknya macam bentuk S. Dia turun sikit, dia naik, betul dia turun balik. Okay, that is the graph. That is the graph. What about kalau macam rangka luar? Rangka luar, dia punya growth curve akan jadi macam ni. Alright. It will look like a stairs. Dia akan nampak seperti tangga. Kenapa dia nampak macam tangga pula? Apa masalah dia nampak macam tangga? Sebab inilah waktu dia boleh membesar. Waktu bila? Waktu dia salin kulit. Kalau tak, kulit dia kan keras. Bila kulit keras, dia boleh tak nak membesarkan diri dia? Dengan kulit dia yang keras tu menahan badan dia daripada membesar. Tak boleh. Okay? So, itulah sebab dia. Okay. Jadi sekarang ni saya akan jawabkan beberapa soalan yang saya nampak dekat sini. Yang pertamanya, ini adalah bentuk tangga. Okay, staircase. Stair-like graph. Kemudian, nombor 2 je. Yang ini saya nak beritahu betul-betul ni. Kalau dibagikan soalan, diletakkan penyu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau diletakkan penyu dekat korang. Sekejap, nak lukis penyu sekejap. Kura-kura on the move. Okay, letakkan penyu kat korang. Ini rangka luar ke rangka dalam? Rangka luar ke rangka dalam? Rangka dalam, rangka dalam, rangka luar, rangka dalam. Seprinsip Bernoulli. Bukan jawapan tu yang saya cari. Rangka dalam, rangka luar, rangka luar, rangka dalam, rangka dalam, rangka luar. Oh, bergaduh ni. Okey, jawapannya adalah rangka dalam. Okey, kura-kura, jom kita bawakan dia. Kura-kura adalah rangka dalam. It's rangka dalam, bro. Yeah, I know, right? Mesti kau macam, sir. Dia ada cengkerang. Betul, dia memang ada cengkerang. Tapi cengkerang dia tu, dia bersambung dengan tulang belakang. Dan, if I were to show you here, Animal related. Mana dia? Animal related. Ini adalah tulang kura-kura. Dan penyu pun lebih kurang. Kalau tengok dekat sini, betul tak? Dekat dalam dia punya kepala ada tengkorak. Dekat dia punya tangan ada tulang, betul? So, this is rangka dalam, bro. Okay? What about kalau ada yang tanya tadi, ular? Ular tadi pun sama juga. Ular, this is rangka ular. This is the snake. This is bone of a snake. So, nampak tak? Dalam ular tu ada tulang. So, dia adalah rangka dalam. Okay. Belalang, serangga, semua rangka luar. Lipas, rangka luar. Dan apakah nama salin kulit tadi? Okey, tadi yang tanya nama salin kulit tu adalah ni, ecdysis. Ini bahasa mudahnya kita cakap apa? Salin kulit. Okey. Salin kulit. Rangka dalam ada tulang, betul. Ini adalah chapter 6 tingkatan 4, minta maaf Okey. So bila salin kulit, dia orang akan boleh membesar. They will grow waktu tu. Dan perlu ke saya tunjuk video lipas salin kulit? Sebab saya macam tak apa nak tunjuk, takut nanti semua orang macam akan mengeluarkan makanan yang dimakan maghrib tadi kan. Lepas tu dia akan keluarkan makanan dia, lepas tu dia akan terus tidur sebab dia dah macam ada sedikit traumatized lah. Okay. Sekejap je lah laju punya kita buat a very quick version punya. Okay. So ini adalah ini adalah lipas bertelur. Next. Ini adalah lipas salin kulit. Kalau tengok bila dia salin kulit, dia akan pecahkan dia punya rangka luar tu and dia akan keluar daripada dia punya rangka, and this is the new lipas. Dalam masa beberapa minit, puluh minit hingga beberapa jam, dia punya kulit akan mengeras balik and dia akan jadi balik warna macam kulit biasa tu. Okay? Awal-awal ni je. Kau jangan fikir macam, oh my god, dia albino ke? Nah, man, it's not albino. It's just the skin, the outermost shell, the exoskeleton belum mengeras lagi. Okay? Belum mengeras lagi. Jadi, ada seorang brother ni, tahun lepas ke 2 tahun lepas ke, dia jumpa lipas warna putih. Lepas tu dia macam happy. Dia macam,
dia nak blur semua kan. Jadi waktu tu saya nampak video tu and saya tak sampai hati nak buat video pembetulan sebab saya tengok dia happy sangat. Jadi abang, saya suka dengan awak punya vibe, happiness tu. Teruslah jadi happy dan terpesona dengan apa-apa yang berlaku dekat alam ni. Kalau awak nampak video ni lah, okay. So apa-apa pun saya harap abang bahagia bersama dengan abang punya lipas yang sekarang ni dah jadi lipas lah. Okay. Tak main bro, serius. Tak, saya pun kau tengok video tu, happy betul dia. Saya tahu tak sampai hati nak buat video. Okay. Jadi apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and young kat dekat sini ada pula yang tanya, okay sir, nak tengok video-video lain, korang tak payahlah sebab yang ini confirm, kalau korang tengok, confirm traumatized. Sebab apa? Yang ini adalah video spider saling kulit bro. Okay, spider saling kulit. Nangis dia. Okay, next, kita ada apa lagi? Habis, cerita dulu. Okay, so ular bukan saling kulit ke? Ular saling kulit, betul. Tapi bukan proses ekdisis. Dia lebih kepada dia mengelupaskan kulit lama dia untuk diganti dengan sisik baru. Bukan dia salin rangka luar. Boleh Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and young bangsa dekat. So nak tengok lagi dah. Habis dulu dekat sini. So settle dekat sini Lepas tu faktor-faktor kestabilan, center of gravity dan juga side area, luas tapak. Contohlah, kita ada seorang lelaki berbaju merah dengan lelaki berjubah hitam. Okay, lelaki berbaju merah ni yang langsung tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Saya just tulis dekat sini, let's say dia adalah namanya Fatih Hussein, bukan nama sebenar. Dan bersama dekat sebelah dia adalah Iqbal Ahya, again bukan nama sebenar. Boleh So dia adalah Fatih Hussein dan Iqbal Ahya yang bukan nama sebenar. Saya nak tanya kejap, antara dua ni, yang mana yang lebih stabil mengikutkan apa yang kita belajar? Ini side area, dan luas tapak dia. Which one? Ini again, ni bukan nama sebenar, saya minta maaf. Apa-apa persamaan, hanyalah kebetulan. Sebab, yalah, gambar ni kan, alhamdulillah. Okay, yang mana lebih stabil? Iqbal yes, ini kalau ketinggian sama lah, kalau ketinggian sama. Tapi of course lah ketinggian kita tak sama, betul? Yang kita tak sama. Okey, ini pula adalah sekiranya pusat graviti, maksudnya kita bandingkan luas area dia hampir sama. Walaupun tak sama sangat, kita assume sama. Buatlah sama. Okey. Bila dah buat sama dekat sini, sekarang ni center of gravity dia basically adalah the pusat, the literal pusat. Macam nak lagi nampak kat tengah tu. Okey, the literal pusat here. And sini pun the literal pusat here. Jadi kalau tengok dekat sini, this one is shorter. This one is higher. So yang mana yang lebih stabil? Center of gravity yang tinggi lebih stabil ke ataupun yang rendah lebih stabil? Which one? Lebih rendah lebih stabil. That's good. Terbaik. Korang ni macam dah bersedia je untuk SPM esok ni. Tak ada masalah Congratulations. Lepas SPM ada PRKN ke apa korang? Saya tak ingat lah korang. Batch 07 ada PRKN ke? No. Okay. Betul tak ada Okay. Tak, saya tengok macam ramai yang nak, ramai yang macam boleh lah nak ada PKN, which is bagus lah. Saya suka semangat tu. Patriotism is very high lah. Okay, that's good. Jadi kita kalau perlu kita ni lah minta dekat yang sepatutnya untuk join. Okay, tu sampai chapter 6. Kemudian chapter 6 ni juga kita belajar pasal chapter 6 kita belajar pasal pergerakan antagonis. Pergerakan antagonis dekat sini tuan-puan, ladies and gentlemen, it is all about the antagonistic movement. Maksudnya kalau kalau satu dekat sini, if one is contracting, hey, what happened? Boom. No. Okay, if one is contracting, dia tengah contract, satu lagi tengah buat apa? Contract ni NBM, in English dia panggil sebagai tengah mengecut. Okay, dia tengah mengecut. So what happen? Yang bawah ni akan mengendur. Yes sir. Mengendur ataupun in English panggil sebagai relax. And bila atas ni pula mengendur, yang bawah ni pula akan buat apa? Dia akan kecut. Can or not? Boleh Yes.
Jadi tuan dan puan, ladies and gentlemen, bangs and cucks, ini adalah pasal dia punya dia punya antagonistic movement ataupun pergerakan berantagonis, otot berantagonis. Apa maksud antagonis? Bukankah dalam BM kita dah belajar antagonis ni maksudnya adalah orang jahat, lawan dia, musuh dia, betul tak? Sama lah, dia berlawan lah. Maksudnya kalau sini mengecut, okay, ini macam aku tengah mengecut sekarang ni. I tak nak mengecut. I tak nak tiru you. I melawan dengan you. I kendor. Okay, kalau macam tu, I berkendor jugalah. I nak mengecut pula. I tak nak tiru you. I tak nak sama dengan you. So dia bergaduh lah. Okay, itu adalah bunyi otot yang sebenar. Sebenarnya bila kita letakkan mikroskop dekat otot, dia akan jadi macam tu. Tak ramai yang tahu. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi senjam bangs and cucks, kita tengok kan yang mana yang saya rasa awak boleh recap, awak boleh dapat dengan mudah, kita akan skip dulu, boleh? Sebab banyak benda nak cover ni. Kemudian seterusnya adalah berkaitan dengan kita punya tumbuhan ni. Nama-nama kelenjar, hormon, fungsi hormon dan kesan sekiranya hormon terlebih atau terkurang pun boleh ditanya ya. Jadi walaupun dia nampak macam banyak kan, dan saya tahu selalu bila banyak macam ni pelajar akan cakap apa, dia macam sir, diorang tak akan tanya kot kan, banyak macam ni kan. Actually diorang boleh tanya. Boleh ke? Okay, gang, saya jujur cakap thank you so much korang untuk bagi gift banyak-banyak, tapi boleh tak saya nak minta, jangan bagi gift dah. Gift yang paling best korang boleh buat adalah belajar sungguh-sungguh, and tolong sharekan live ni dekat sesiapa batch 06 yang esok ada paper science. Tolong diorang belajar. Kalau diorang tengah nak give up ke apa ke, mungkin diorang ternampak live ni, diorang boleh ada semangat sikit, tengok ramai yang tengah belajar, diorang pun macam, ish, ramai yang tengah belajar lah, jom saya pun nak belajar juga. Terbakar semangat dia nak belajar. Mungkin itu boleh jadi penyumbang untuk diorang berjaya. Betul? Okay. Dan saya nak tolong, saya fahamkan korang dekat sini Saya tahu sesiapa yang ambil sains ni, maksudnya mestilah awak ada ambil subjek-subjek lain. Contohnya maybe account, ekonomi, perniagaan ataupun seni ataupun sains komputer. Betul tak? Betul awak ambil sains yang general sains ni, yang sains saja, bukan biofizik kimia. Maksudnya lepas SPM, adakah awak akan mendalami bidang sains ni? Kemungkinan besar tak? Kemungkinan besar tak? Ini saya cakap betul-betul Jangan nanti korang nak, tak sir, saya memang minat sains sir, memang saya suka sains. Betul, mungkin korang minat sains, tapi itu dah jadi bukan bidang korang lah. Mungkin awak akan teruskan dalam bidang ekonomi awak, dalam bidang perniagaan awak, atau awak dalam bidang accounting awak. Betul. Tapi satu je. Bukanlah bermaksud bila awak awak tak akan mendalami bidang ni di masa akan datang di pengajian tinggi, bukan maksud awak boleh abaikan terus. Tahu sebab apa? Saya selalu cakap dekat pelajar saya macam ni, saya nak awak ada kebolehan untuk memilih. Saya nak awak ada kebolehan untuk membuat pilihan, membuat keputusan, dan bukannya keputusan tu dibuat untuk awak. Maksudnya apa? Bila awak skor SPM sungguh-sungguh dan awak dapat straight A contohnya, betul tak awak apply mana-mana semua orang nak awak? Awak apply apa-apa pun semua orang akan bagi kat awak. Betul? Tapi kalau awak makin kurang skor awak, makin kurang A awak, akan ada setengah tempat yang menutup pintu untuk awak. Betul? Dia tak buka pintu dah. Dan kalau awak lagi sikit, maka lagi limited choice awak. Jadi nak tak nak, saya tak nak bila awak langsung tak dapat skor yang baik, lastnya apa yang jadi? Awak terpaksa ikut apa yang ada je. Ni je dapat, sir. Saya tak nak yang itu. Saya nak awak yang buat pilihan. Awak yang decide. Saya nak pergi sini, sir. Saya apply sini dan saya dapat. So, tolong kita belajar sungguh-sungguh. Dan kalau ada kawan-kawan yang tengah nak give up ke apa ke, you share this live. Ataupun you sharekan kata-kata yang saya cakap tadi kat dia. Awak cakap kat dia, tolong jom belajar sikit lagi. Saya nak awak ada pilihan untuk buat pilihan nanti lepas ni awak nak pergi ke mana. Cakap macam tu kat dia. Okay? Sonoklah sikit. Hidup tu kita yang orang kata apa, we don't go with the flow sahaja, but we create the flow. Best lah sikit. Ni go with the flow je macam lah ni kita sampai dekat tempat yang bukan yang kita nak, tapi yang orang lain nak untuk kita. Tak fun lah. Okay. Itu sungguh-sungguh. Okay, jadi jom. Sikit lagi. Ini semua kena ingat ke? Kena bang. Ada yang tadi ada tanya ke bangs and cucks tu apa? Macam mana? Dia abang-abang dengan kakak-kakak. Saya pendekkan jadi bangs and cucks. Itu je lah.
Jap, bam, jap. I think I'm going to do this with you guys. I'm so going to do this with you guys. Okay. Jadual berkala. Bila nampak je jadual berkala, betul tak korang akan duk rasa apa? Korang rasa macam, sir, what is this? Betul tak? Okey, jom saya beritahu dekat awak. Apa gunanya jadual berkala ni? Yang pertama yang awak kena tahu, jadual berkala ni basically adalah senarai segala jenis unsur yang ada dalam dunia, itu je. Tapi disusunkan dalam bentuk yang jadi bentuk jadual macam ni. Sebab apa? Sebab dia ada kumpulan, dia ada color. Tapi kalau saya cakap macam tu, kita bukannya faham sangat pun. Sebabnya apa? Benda ni adalah benda yang memang kita tak akan gunakan dalam kehidupan seharian secara selalu. Okey. Jadi, biasa beritahu. Jadual berkala ni untuk awak ada 2 kepentingan. Well, 3 kepentingan lah. Yang pertamanya untuk jawab soalan. Saya cakap macam tu mesti korang macam, ya, jawab soalan je ke sir? Yelah, kalau soalan tu keluar, korang tak tahu, susah agak, betul tak? Again, kita nak memilih. Nombor 2 adalah untuk tahu dia disusun mengikut bilangan proton. Yang ketiga, dia diberi, tugas dia adalah untuk beritahu dekat awak mana yang logam, mana bukan logam dan mana yang separa logam. Which one is metal, non-metal and semi-metal. Jadi jom. Logam semua saya buatkan warna hijau. I do the logam as the green part. This is the green part, this is logam. Ni semua logam. Okay. Sekejap. Lagi sekali try kamera pada tepi sekejap. Ni semua logam. Biar sini sekejap. Macam menarik. Lepas tu saya mengajar kat sini. Lepas tu bila pandang situ nampak macam, oh, sini batik dah. Okay. Lepas tu, kita juga nak tahu yang bukan logam ada dekat sini dan satu tersesat dekat hujung. Pum. And yang separuh logam ataupun semi metal ni ada dekat sini. Yang bentuk tangga. Okay. Jadi korang dengar ni betul-betul Sorry. Sekejap. Biar degil. Jadi korang dengar ni betul-betul Okay, macam ni bang. Cerita dia macam ni. Dah tahu semua benda ni untuk apa, betul tak? Sebenarnya, nanti saya terangkan kenapa awak kena tahu. Sebab bila awak tahu benda ni, awak boleh jawab soalan-soalan tentang bahan atom, bahan ion, bahan molekul. Senang. Dan, nombor 2 yang korang kena tahu lagi kat sini. Saya suka lagi ni. Tapi jauh sikit nak tengok chat. Tengok sini. Tengok chat. Tengok sini. Kalau saya tengok sini, bukan maksud saya abaikan korang, okay? Maksud saya tengah tengok chat. Janganlah dari sini. Nanti diorang nampak jawline saya. Saya pemalu sikit. Bila orang nampak jawline saya macam saya tengah showing off. Kan? Jadi, biar korang tak nampak jawline saya lah. Boleh Okay. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, Senkax. Daripada sini, from here, kalau sebelum korang confused, saya nak tanya korang. Ada peti ais kat rumah? Ada awak bayangkan awak ada rumah 2 tingkat. Okay, 2-story house. Awak nak letak tak peti ais dekat atas tangga? Nak mala ke tingkat 2 tu, nak letak tak peti ais kat tangga? Tak nak Okay, logik, make sense Okay, Jochin, dude. I'm going to search you one day. Okay. Tak nak lah. Okay, betul. Tapi nak tak awak letak dekat tangga tu, kan ada tangga 1, tangga 2, baru tingkat 2, betul? Nak tak letak kat tengah tu awak punya meja kayu yang ada pokok bunga kat atas? Estetik lah sikit, betul, letakkan essential oil kat situ. Nak tak? Nak? Okay. Itulah dia. Sebabnya apa? Kalau awak ada tangga, saya ulang suara kat sini Kalau awak ada tangga yang logam-logam, yang berat-berat, yang peti ais, letaklah bawah tangga. Tak ada orang letak peti ais atas tangga. Betul? Tapi yang kayu-kayu, yang estetik-estetik, yang pokok-pokok, letaklah atas tangga. Bolehlah. Tu bunga dia. Okay. Maksudnya apa? Atas tangga, benda-benda yang bukan logam. Bawah tangga, benda-benda yang logam. Nampak tak dekat sini? Adanya tangga. Can you see the tangga there? The biruan. Tangga. Betul? So, yang atas tangga ni semuanya yang bukan logam. Yang bawah tangga ni semuanya yang logam. Okay. Jadi, rumah saya tak ada tangga. Itu saya cakap tadi, bayangkan. Imagination. Boleh? Bayangkan bang. Awak bayangkan. Awak pejam mata. Awak bayangkan. Satu hari awak balik rumah. Nampak ada banyak selipar dan kasut kat depan rumah. Awak masuk, rupanya dia buat kenduri.
Happy birthday. Oh, itu sebenarnya. Dan diorang duduk kat tangga. Dah, bayangkan rumah ada tangga. Cukup. So, rumah saya pakai lift. Dah, cukup. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, bangsa Sengkak, daripada sini, dah tahu ni apa fungsi dia. Jom, saya tunjuk awak satu contoh soalan yang dia tanya dekat awak. Tum. Apa? Saya saja nak cakap. Saya tak akan baris tau. Saya tak akan baris tapi awak tengok line dia very sharp. Very sharp. Ni tak ada baris ni. Kalau ada pembaris, habislah. Memang taklah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, bangsa dekat. Memanglah. Okey. Jadi daripada sini, from here, jap, sebelum tu, saya rasa bersalah lah korang duk bagi gift ni. Apa kata korang simpan gift tu untuk bagi dekat korang punya parents ke apa ke. Kita boleh tutup gift tak? Tak boleh? So, jangan bagi gift. Korang belajar. Itu hadiah kawan kat saya. Korang belajar, boleh? Orang cakap jangan korang share. Itu gift korang kat saya. Share dengan belajar. Boleh? Jadi sekarang ni, saya tak tahu. Saya tengah tanya diorang. Nanti korang, parents tak ada TikTok. Bukanlah bagi gift kat takkan awak nak jumpa parents awak macam, mak boleh buka TikTok? Tekan live. Sekejap mak Mak dapat tak bunga tu? Dapat tak? Saya sayang mak. Saya dah berat dugaan kadang-kadang kan dunia ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, saya kat Jochin. Korang siap korang? Saya cari korang sambil kat Jochin tu. Okey, jadi sekarang ni daripada sini dia bagi tangga macam ni. Contoh saya bagi sini P macam ni. P Q R S dengan T. Contoh. Okey, T kat sini. Okey, tuan-tuan, puan-puan, antara soalan dia bertanyakan dekat awak apa tahu? Yang manakah antara berikut adalah logam? PQRST. Which one is logam? Okay, go. You know this. P dengan Q, terbaik. Korang jawab P, korang jawab Q, korang memang the best of the best. The top notch, the prime specimen, terbaik. Next, dekat sini, antara gabungan berikut. Saya tuliskan gabungan dia. Gabungan A, B, C, D, P, Q, T, R, Q, T dengan R, S. No, tak nak. Q, T dengan P, PQ dah, PR dah, R dah, R, Q. Okey, antara gabungan berikut, yang manakah yang akan mendirikan bahan molekul? Dekat sini yang korang akan macam, bahan molekul, sir. Yang mana yang akan mendirikan bahan molekul? Bahan molekul. Jap, korang jangan jawab A lagi. Korang jawab A tu salah tu. Bahan molekul. Sekarang ni saya dah gunakan perkataan baru, betul tak? What is bahan molekul, sir? Okey, bahan molekul, dia mestilah gabungan antara... Sekejap, saya tinggalkan dulu page ni. Kita go back, we go here. Masih ingat lagi tentang bahan atom, bahan molekul, bahan ion. Okey, ini adalah antara benda yang dia boleh tanyakan dekat awak. Commonly masuk dekat dalam paper 1. Macam mana kita nak tahu? Contohnya dia bagikan dekat awak garam. Nak tahu garam ni bahan molekul ke, bahan ion ke, bahan atom macam mana? Dia bagi awak oksigen. Bahan molekul ke, bahan atom ke, bahan ion macam mana? Bagikan dekat awak emas. Bahan molekul ke, bahan atom ke, bahan molekul, bahan ion macam mana? Cerita dia simple sahaja. Sekiranya yang bergabung tu adalah gabungan antara logam, antara bahan logam bergabung dengan bukan logam. Okay? In English, when metal mix with non-metal. Apa yang kita akan dapat? What will we get? This is going to be, when metal mix with non-metal, dia akan menjadi, dia akan menjadi bahan ion. Okay? Ionic substances. Boleh? Kalau yang bergabung tu adalah bukan logam, bergabung dengan bukan logam, Bl bukan logam ya. Kalau L saja logam. Okay? M is metal,
Nm adalah non-metal. So bila bukan logam bergabung dengan bukan logam ataupun non-metal combine with non-metal, apakah bahan yang terbentuk? Dia akan membentuk bahan molekul. Alright? Dia bentuk bahan molekul ataupun molekul. Okey. Bahan betul lah kan? Okey, bahan molekul betul. Kemudian bahan molekul ataupun molecular substances. Okey. And then what about bahan atom? Untuk bahan atom hanya ada dua benda je yang boleh jadi bahan atom. Okey. Dua benda sahaja. Apakah dia? Yang pertamanya adalah logam tulin ataupun ini sebagai pure metal. Okey, nombor dua adalah apa? Adalah gas nadi ataupun ini sebagai inert gases. Dua benda ni sahaja. Maksudnya katakanlah saya bagi dekat awak ferrum oksida. Adakah itu logam tulin? Is it pure metal? Nah man, that's not pure metal. So kita panggil dia apa? Kita panggil dia sebagai bahan molekul. Sebab dia dah bergabung, bahan ion, dia dah bergabung dengan oksigen. Oksigen tu bukan logam. Ferrum tu logam. Okey. Tapi kalau saya bagikan dekat awak, besi tulin. Pure metal. So itu yang kita akan dapat bahan atom. Ataupun emas tulin. Pure gold. Okey. Contoh kalau soalan bagikan dekat awak emas tulin. Itu bahan apa? Bahan atom, bahan molekul, bahan ion. Bahan atom. Kau ni bagus ah. Macam saya, kalau soalan tu tiba-tiba bagi kat saya emas tulin, dia akan jadi bahan untuk dijual. Tapi awak akan cakap bahan atom ni satu benda yang bagus. Korang ni memang very focus. Tahu kehendak soalan. Terbaik. Okay? Jadi saya ketepikan palette tu nak kat atas. Palette tu lah tempat saya tukar warna. Tepikan. Apa itu BL? Bukan logam. Dah susah tukar warna. Bukan logam. Okey. Jadi dua ini saja, only these two thing yang boleh kita gelar dia sebagai apa? Kita boleh gelar dia sebagai bahan atom. Okey, ataupun ini sebagai atomic substances. Dan apakah logam tulin? Apa-apa yang dah tinggal logam sajalah. Maksudnya yang warna hijau tapi seorang. Gas nadi ni apa? What is gas nadi? Sekarang ni, ini kita hold dulu Kau dah tahu benda ni kan? Okey, ini kita hold dulu. Sekarang kita pergi sini balik. Gas nadi itu adalah semua yang ada dekat hujung sini. Okey, ini adalah gas nadi semua ni. Okey, this is all gas nadi. Selain daripada ni, ada tak selain daripada ni gas nadi? Nah, man, tak ada. Tak habis dah. Ini saja gas nadi. Lepas tu, apa-apa yang daripada warna hijau sahaja. Jadi, berbalik kepada soalan. Antara A, PQ, B, TR, C, QT, D, RQ. Yang manakah yang gabungan yang boleh membentuk bahan molekul? Molekul. Molekul, ingat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bahan molekul, dia mestilah gabungan antara bukan logam tambah bukan logam. So, A, B, C, D. B adalah bahan molekul. Betul? B. Kalau macam bahan ion, dia mesti gabungan logam tambah bukan logam. Metal with non-metal. Jawapan dia apa? A, B, C, D. C. Okey, saya tak tahu kau masukkan C ni apa. Okey, antara PQ, QT, TR dengan RQ, yang mana satu yang dikategorikan sebagai bahan ion? Bahan ion. Bahan ion mana tu? Q dengan R dengan Q boleh tak? R dengan Q boleh tak? R dengan Q boleh? Boleh? Q dengan T pun? Q dengan T boleh tak? Boleh? So ada dua jawapan dekat sini lah. Si RQ boleh, QT pun boleh. Betul?
Susah-susah je panggil saya cutie. Jangan risau. Jangan. Saya cikgu. Okay? Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, singkat. Daripada sini, from here, saya nak tengok yang mana yang boleh dikategorikan sebagai bahan atom. Bagi satu huruf je. Bahan atom. Jangan tengah tunggu jawapan korang. Bahan atom. Kerja kedai kopi. Okay. S sahaja. Boleh tak? Boleh. Q sahaja. Boleh tak? Boleh. P sahaja. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau Q bergabung dengan S, boleh tak? Dipanggil sebagai bahan atom. Tak boleh. Sebenarnya Q dengan S tak boleh gabung pun sebenarnya. Tapi tak boleh pun. Okay. Boleh follow boleh dapat Jadi kalau untuk secara mudahnya, bahan atom, bahan ion, bahan molekul, bahan atom ni adalah basically dia single lah. Dia tak boleh bergabung dengan apa-apa. Dia kena sorang-sorang je. Okay. Bahan molekul, bahan ion, dia dah tak single. Dia boleh bergabung. Faham? Jadi, sekarang ni mesti korang, betul tak? Sekarang ni, you guys tengah rasa, saya agak you guys tengah rasa macam ni. Okay, sir, saya dah faham. Maksudnya, jadual berkala untuk benda ni saya dah faham. Tapi untuk apa benda ni? Betul tak? Itu yang korang rasa, betul tak? Korang macam, okay, dah tahu dah. Okay, bahan molekul, bahan atom, bahan ion, okay. Tapi still, jadual berkala ni untuk apa? Inilah dia, itu je. Lepas tu saya nak tanya kejap, daripada sini menghala ke sana, sifat-sifat kelogaman bertambah ke berkurang? Daripada kiri pergi ke kanan, from the left to the right. Sifat logam bertambah ke berkurang? Berkurang. Sebab apa? Sini very logam, sini bukan logam kan? So, sifat logam dia semakin berkurang. Itu sahaja. Again, kepada yang tengah tanya, okay sir, saya dah faham tapi saya still tak faham. Ini untuk apa semua ni? Tak ada apa pun. Ini just untuk pengkelasan all the elements in the world sahaja. Okay, boleh dapat, boleh follow. Lepas tu, pasal susunan elektron. Susunan elektron. Ayo, tak tahu. Okay, susunan elektron ni, jap. You guys ada masalah ke dengan susunan elektron? Do you have a problem with susunan elektron? Contoh saya bagi satu bekas, bukan satu bekas, satu unsur kat sini. Ini adalah unsur X contohnya. Unsur X ni dia letakkan dekat dalam satu kotak macam tu. Ni very common lah ditanyakan. Lepas tu dia letak kat sini 816.003 contoh. Okay. So, saya nak tanya kejap. Apa yang dia maksudkan dengan nombor-nombor ni? What is the meaning of all these numbers? Okay. Apa maksud di nombor-nombor ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nombor-nombor ni maksudnya apa? Yang kecil, the smaller number, okey, ini adalah bilangan proton. Yang besar, ini dipanggil sebagai jisim relatif. Jisim relatif. Tapi jisim relatif ni kita tak pakai sangat tau. Jadi untuk awak pula, apa maksud nombor ni? Untuk awak pula, maksud nombor ni. Saya suka topi tadi. Tapi jangan bagi hadiah lah orang cakap. Belajar. Okey. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah nombor nukleon. Nombor nukleon ni maksudnya apa? Maksud proton tambah neutron dapatlah nukleon. Maksud proton tambah elektron dapat 16. Jadi boleh tak daripada nombor ni kita dapat tahu berapakah nombor neutron dia? Can we know? Yes. How? Proton dia dah bagi dah dekat atas ni. 8, betul tak? So, protonnya 8. Tambah dengan N dapat 16. So, N bersama dengan 16 tolak 8. Betul? 16 tolak 8. Dapatkan dekat sini. 6 tolak 8. Pinjam dekat kosong. Dapat je 16. Lepas tu? Pinjam. 16. 8. Okey, jadi sekarang ni abaikan sini. Jadi sekarang okey, terima kasih kepada semua yang tolong kirakan. Saya minta maaf, itu memang saja untuk saya buatkan untuk pastikan awak tak mengantuk. So 16 tolak 8. Dia jadi apa? Dia jadi 8. So inilah nombor neutron dia orang. Boleh? 8. Okey, jadi saya nak tanya jawab dekat sini 16
tolak 8 jadi 8. So ini adalah bilangan neutron. So daripada sini saja kita dah tahu apa? Kita dah tahu bilangan protonnya 8, bilangan neutronnya 8. Elektron dapat tahu tak daripada sini? From this gambar here, kita dapat tahu tak nombor elektron? Dia tak tulis nombor elektron ya. Kita dapat tahu juga. Kenapa? Sebab kalau dia bagi atom, proton mesti sama banyak dengan elektron. If ini adalah atom and this is atom lah, atom mesti neutral. Jadi bilangan proton dengan elektron kena sama. Okey. Jadi bila dia bagi bilangan proton ni 8, maksudnya auto dia tengah nak mintakan awak lukiskan susunan elektron yang 8. Dia dapat jadi 26. Okey, 2.6. Okey. So ini adalah dia punya susunan lah. Macam saya tahu yang ni. Sebab ingat, orbit pertama boleh buat berapa elektron? 2 elektron. Orbit kedua buat berapa elektron? 8 elektron. Orbit ketiga boleh buat berapa elektron? 8 elektron. Kan? Settle. Jadi, orbit pertamanya dapat 2. 1, 2. Orbit kedua, okey, 2 daripada 8 elektron, 2 dah duduk dekat orbit pertama. Daripada 8, 2 dah duduk dekat orbit pertama. Berapa yang dekat orbit kedua? 6. So lukiskan dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Settle. Siap. Inilah susunan elektron dia. Okey. Jadi ini lukisan. Ini adalah susunan elektron dalam bentuk tulisan. Boleh tak kalau kita buat susunan elektron dalam bentuk tulisan sahaja? Lithium. Contoh, saya tunjuk kat sini I show you here. Lithium. Berapakah susunan elektron untuk lithium? What's the electron arrangement for lithium? 2, 2.1. Sebab apa? Okey, cerita dia macam ni Cerita dia macam ni. Ini saya lakonkan balik. Korang semua yang dah tahu, yang dah faham, syukur alhamdulillah. Yang tak faham, korang dengar ni betul-betul. Okey, sekarang ni satu zarah ni ada, kita ambil 3 dulu ada 3 elektron. 1, 2, 3. Ni 3 elektron. Elektron macam, atom saya ni adalah elektron awak tau. Okey, awak adalah elektron saya. Tapi awak kan elektron kan negatif. Negatif tak boleh duduk dekat nukleus sebab saya nak pastikan nukleus saya positif sahaja. Sebab saya ni orang yang positif. Okeylah, tak apalah. Sebab awak nak suruh saya duduk luar, saya duduk luar lah. Tapi korang pandai sini lah susun okey. Jadi dia pun susunkan diri dia. Okey. Okay, bila susunkan diri dia macam bincang-bincang. Sekarang ni kita nak tengok. Kita tengok kan, orbit pertama ni kan kecil kan. Dia hanya muat 2 orang je. Ya ke? Ya ke muat 2 orang je? Iyalah, muat 2 orang je lah. Apa boleh muat 2 orang je? Kalau muat 2 orang je, saya nak duduk mana? Jadi, kita fikirlah sama-sama. Alah, nanti nak duduk mana? Macam tu. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia nak... Kalau awak adalah first time yang join saya punya kelas kan, saya nak cakap saya masih lagi normal. Tapi memang kadang-kadang saya banyak melakonkan watak-watak supaya awak senang ingat lah. Jadi saya berkorban untuk nampak tak normal supaya awak boleh faham seperti orang normal. Boleh Okey. Jadi kita balik lakonan dia. Jadi sekarang ni sebab saya figure out yang kita hanya boleh muat 2 je kan. Saya patut ambil slot yang pertama. Jadi dia pun ambil slot yang pertama. Jadi saya tukarkan warna dia supaya senang sikit saya nak lukis. Sebabnya orbit pun sebab warna hitam ni. Salah. Bye gang, gerak dulu. Kita duduk pertama. Okey. Lepas tu dia macam, okey, jom kita awesome nak? Bolehlah kita awesome. Saya tukar suara sebab suara dia ikut suka hati saya lah. Saya buat suara dia kan. Jom kita awesome. Awesome. Awak ni kita balik tangan. Sebab saya sedar betul saya nak orbit pertama juga. Pek. Kat situ juga. Jadi sekarang ni, dah penuh. Awak okey tu dah penuh tu. Alah, tak apalah kau dah penuh. Tak apalah kau dah penuh. Saya duduk seorang-seorang lah dekat sini. Dia pun kenalah duduk dekat orbit yang kedua. So kita lukis kat orbit kedua dekat sini. Okay. Duduk dekat orbit kedua. Dan orbit kedua ni dia macam, geng, orbit kedua lagi besar lah. Saya rasa kita boleh muat 8 orang kat sini. Termasuk saya, dari tinggal 7 orang lagi tinggal. Macam itulah cerita dia. Boleh? Okay. Itulah cerita dia, tuan-tuan So dapatlah macam ni. Sebab apa tak boleh nak muat lagi kat sini? Sebab katalah kalau dia muatkan lagi dekat sini, dia macam, saya lonely lah duduk seorang-seorang. Duduk sini boleh tak? Apa ni? Kan dah cakap 2 orang je. Tak apa, awak ni sibuk nak duduk kat sini buat apa? Alah, korang ni asyik halau kita.
Merajuk. Dia pun duduk sini balik. Sebab dah penuh. Boleh? Faham Okey, dah sampai berlakon dah ni. Sini kalau korang tak faham lagi, beritahu. Saya cari rumah korang. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dia senyambang sengkak. Jadi sekarang ni itulah dia. Tapi bila orbit dia makin besar, makin lebih banyak lah yang boleh muat. Itu dia orbit ketiga 8, orbit kedua 8, orbit ketiga 8. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu benda yang menarik yang saya nak awak tengok. Katalah saya pergi pula pada beryllium. Beryllium ada 4. So berapakah susunannya? 2.2. Betul. Sebab 2 dah ambil yang pertama, jadi yang dia ada 4. 2 dah dia ada 4. Dia ada 4. 2 dah duduk dekat orbit yang pertama. Berapa lagi baki? 2. Dekat orbit yang kedua lah pula. Macam itulah cerita dia. Lepas tu kita pergi pula dekat sini. Fluorine 9. Fluorine 9. So berapakah susunan orbit dia? 2.7. Faham? Sebab apa? 2 duduk yang pertama, berapa lagi baki? Dia ada 9. 2 duduk yang pertama. So sekarang ni yang tinggal lagi 7, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Boleh? Now, saya agak risau sebenarnya kalau tadi korang tengok live ni sambil tengah buka loudspeaker dekat rumah ke apa kan. Mesti macam parents cakap, esok kan SPM, apa tengok cerita kanak-kanak tu? Jadi saya cakap ni untuk kepada yang tengah buka live ni kuat-kuat kepada pakcik, makcik, puan-tuan yang tengah tengok ni, sebenarnya hanya anak tuan-puan ni tengah belajar. Last minute ni belajar bersama-sama, bagus, saya suka effort dia. Jadi mesti effort ni datang daripada didikan anak tuan-tuan, didikan tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana yang memastikan anak ni tidak tahu erti mengalah. Bagus. Terima kasih dan tahniah. Jom kita belajar, sambung balik. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cucks. Live sampai pukul apa? Sampai subuh. Tak, 9.30. Okey, jadi sekarang ni, kalau ni pula macam ni, 11. Tak nak kita pergi lain sikit 12. Macam menarik sikit. 12 ni macam mana? 12 ni 2 duk yang pertama kan. So ada baki berapa? 10. Tulis 10 macam ni. Tulis Tulis. Berani tulis. Mesti tulis. Tak. Boleh tulis. Berani tulis. Okey, jangan Okey, 2.8.2. Sebab apa? Yang 2 ni pun dah lagi penuh. Korang apa hal ni? Kan kita nak duduk sama-sama. Dah penuh lah bro. Nombor 2 dah penuh. 8 dah maksimum. Alah, bolehlah sepit-sepit sikit. Mana boleh? Tak boleh. 8 duduk sedap macam tu. Alah, saya tak nak duduk dengan dia. Macam tu lah cerita dia. Boleh Macam tu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cucks. Daripada sini, from here, inilah susunan dia. This is the arrangement. Tapi katakanlah, kalau kita nak buatkan pembentukan ion. Pembentukan ion ni macam mana pula? Cerita dia macam ni. Katakanlah, dekat sini ada atom. Masa ada warna putih? Ada atom X. Atom X dia ada protonnya 7. Elektronnya 7 juga. Jadi apakah charge dia? Kalau elektron 7, atom 7. Charge-nya apa? Yang jap. Tengok jawapan lu. Tunggu jap. Boom, 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 boom. Neutral. That's good. Neutral. Sebab apa? Sebab sekarang ni 7 elektron, 7 proton, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bergaduh dengan 7 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila 7 gaduh dengan 7, dia akan cancel out lah. Okay. So apa yang tinggal? Kosong lah, tak ada apa yang tinggal lah. So dia neutral. But what happen kalau contohnya tiba-tiba elektron satu ni pergi membawa diri. So instead of 7, dia potong dia daripada 7 jadi 6. Sekarang ni kalau kita tengok kembali dia terlepas dah tinggal jadi 6, betul? Hilangkan 1. Dihilangkan 1 sekarang ni, siapa yang menang? Who's going to win? The proton or the electron? The proton. Kelepak, no winner. So no opponent. So this is the winner. Ten. Betul. So dia akan jadi charge dia jadi positif. Tapi boleh tak kalau saya nak cakap dekat sini, ini dipanggil atom X mempunyai charge yang positif? Cannot. Bila nak jadi atom X, bila nak kata atom mesti neutral. But now dia nak pakai atom, dikata sebagai ion X. Okay. Boleh follow, boleh dapat Ion X. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cucks,
Ion ni ada dua jenis pula. Kita nak dekat SPM dah, so saya cakap lah. Ion ada dua jenis. Apakah dua jenis ion? What is the two types of ion? Yang pertamanya adalah yang positif, yang keduanya adalah yang negatif. Yang positif dipanggil sebagai cation, yang negatif dipanggil sebagai anion. Kalau awak pelajar tingkatan 4 yang tengah ada dekat dalam ni, awak jangan terkejut, dia rasa macam cation, anion, what is this? Korang akan belajar ni dekat dalam chapter 6 tingkatan 5. Okay? Boleh? Onion tu bawang. Kita jawab sains, bukan membawang. Boleh? Boleh tak? Okay. Jadi tuan dan puan, ladies and gentlemen, daripada sini, from here, macam mana daripada atom nak jadi cation? Okay. From atom, daripada atom, dia nak jadi ion, dia ada dua cara tau. From atom nak jadi ion ada dua cara. Sama ada dia dermakan elektron atau dia terima elektron. Okay, either dia donate elektron, in English donate, D-O-N-A-T-E. Donate tu derma kan? Donate elektron ataupun dia receives elektron. So yang mana yang akan menjadikan dia positif? Bila menjadikan dia bila dia donate elektron, dia jadi positif. Bila dia terima elektron, dia jadi negatif. Boleh? Jadi sesuatu atom yang mendermakan elektron, maksudnya dia memberi elektron. Okey, maksudnya bilangan proton 7, bilangan elektron 7, tapi dia dermakan elektron. Mungkin derma 2, mungkin derma 3, mungkin derma 1. So apa yang tinggal? Tinggal sikit. So positif menang. Kalaulah pula dia ada 7 proton, dia ada 7 elektron, lepas tu dia terima elektron. So dia jadi apa? Dia jadi lebih banyak elektron. So dia jadi negatif. Boleh follow? Okey. Cakap ni. Kita tarik nafas dulu. Tenang dulu. For now, everyone, you still can follow or not? Can follow Boleh So ni je, dia just donate ataupun receive je. Okey. Dan perasan tak, dia tak boleh nak ubah bilangan proton. You cannot change the number of proton. Why? Because proton duduk dekat nukleus. Kalau proton tu yang terkeluar, itu dah jadi radioaktif. Ish, kau si ketuk ni dengar macam bunyi ketuk lah. Okey. Ini adalah untuk orang-orang yang tengah hampir tertidur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun sikit lagi. Terbaik. Okey. Jadi derma dapat pahala. Wah, mudah derma dapat pahala. So terima dapat dosa tau. Tak, jangan macam tu. Okey, bila derma satu benda yang positif lah. Begitu. Macam tak tahu terlelap memang. Ulang. Bukan. Nama si Iqbal, bukan ulang. Okey, sekejap tak macam ni cerita dia. Saya ada satu elektron. Kau bayangkan saya satu elektron. Saya ada satu atom. Okey, kita namakan dia sebagai atom U. Boleh? Dia ada satu lagi elektron, dinamakan sebagai atom N. Boleh? So atom ni dia ada proton, dia ada elektron, saya ada 2 elektron. Ada 3 elektron. Sini pula hanya ada 1 elektron. Boleh? Apa jadi sekiranya dia ambilkan elektron ni, dia dermakan 1 elektron ke sana. So betul tak? Bila dermakan elektron, saya gambar, saya nak visualisekan lagi dengan lebih mudah. Okey. Buat macam tu. Sekarang ni, yang merah adalah elektron. Yang biru adalah proton. Okey. 1, 2, 3. 1. Okey. Tuan-puan, ladies and gentlemen, daripada sini, from here, apabila elektron U dermakan 1 elektron pergi ke elektron N, proton, atom U dermakan 1 elektron pergi ke atom N. Apa yang akan jadi? Betul tak? Dekat sini, elektron lebih banyak berbanding proton. Dekat sana pula, elektron lebih sikit
berbanding proton. Jadi atom yang mendermakan elektron dia donate donate. Sorry, tak nak guna warna merah, warna hitam. Dia donate elektron, dia akan jadi positif. Yang ini pula, sabar, saya nak kongsikan kau faham. Ni donate. Tapi yang ini dikatakan donate elektron, yang sana dikatakan receive ataupun terima elektron. Bila terima elektron, dia akan jadi negatif. Itu je. Macam mana ion nak terbentuk? Apabila elektron didermakan atau diterima, dia jadilah ion. Boleh tak sekarang ni, saya nak panggil ni sebagai atom U. Atom U, boleh tak? Can I call this as atom U? Nah, man. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil sebagai ion U. Boleh tak saya nak panggil ini sebagai ion N? Again, nah, man. You cannot call this as... can I call this as atom N? Nah, man. You cannot call this as atom because this is an ion now. Because it has charge. It has charge. Dia ada charge. The charge dia positif atau negatif, dia jadi ion. Kalau dia tak ada charge, dia neutral, baru dia jadi atom. Boleh? Boleh follow, boleh dapat? Gitu je lah. Okay. Jadi tuan dan puan, ladies and gentlemen, and cucks, habis dekat sini. Next, kita nak pergikan pula kepada satu lagi bahagian. Apa lagi yang best lah? Apa lagi yang best lah? Alang-alang lah. Saya nak jawab soalan ni sama dengan awak boleh? Sebab saya agak bangga dengan lukisan ni. I'm quite proud of this lukisan sebenarnya. Okay. Ini adalah lukisan Syahreta. Flip. Okay. Jadi dekat sini, isotop. Boleh? Nanti kita buatkan isotop. Boleh? Sebuah syahmi bergerak dari titik A ke titik B yang berjarak 2,400 meter. Okey, ini sebenarnya adalah soalan klon tau. Maksudnya soalan ni memang ada pernah keluar tapi saya tukarkan nama-nama dia saja. Okey. Sebuah syahmi bergerak dari titik A ke titik B. Jarak dia adalah 2,400 meter dalam masa 80 saat. Kemudian berpatah dari titik B pergi ke C. Jarak dia adalah 600 meter dalam masa 30 saat. Berapakah laju syahmi itu pada titik B? Okay. What is the speed of syahmi at point B? How do you get the speed at point B? Ini senang je lah. You ambil ni, you bahagi dengan ni lah. Betul tak? Simple. Kelajuan, jarak ataupun sesaran bahagi masa. Masa dia 80 saat. Yes. Jarak bahagi masa. You tekan dekat kalkulator ya. Tentukan jumlah sesaran. Jap, saya nak tanya, jumlah sesaran kau nak jawab macam mana? How do you get jumlah sesaran? Apa yang 30? Kenapa semua cakap 30? Jap, wait, dude. 600 bagi 30. No. No. Dia kata pada titik B. Maksudnya, dia dah bergerak ke sana ke belum? Not yet, bro. Dia bergerak dari sini pergi ke sana, betul? Kan? So, maksudnya inilah dia punya kelajuan yang kita boleh kira. Sebab ini dia dah gerak. Ini dia belum gerak. Not yet. So, maksudnya adalah you ambilkan 2400 bahagi dengan 80. So, you get the speed here. Okay. Lepas tu, berapakah jumlah sesaran? Sesaran awak kena ambilkan dekat sini point permulaan. The starting point dia mana? Ni starting point dia kan? A kan? Ini dia punya starting. Dan ini adalah dia punya final point. Ambil starting dengan final saja. Jadi awak dapat 240, sini total, tolakkan dengan 600. 2400 tolak dengan 600. So you get the answer here lah. So berapakah jawapan dia? You dapatlah 1800 meter. Okay. Boleh follow boleh dapat Yes. Okay. Jadi sekarang ni
Berapakah halaju Syami? You ambilkan ini, you ambilkan dengan total masa 80 tambah 30 saat. 80 tambah dengan 30 saat. You get the answer. Okay? Saya tengah tengok tuan-tuan dan puan-puan ladies and gentlemen Senkak. Sabar sekejap Tengah baca sekejap. Elektrolisis. Chapter berapa? Chapter 11 dengan 4. Kita nak pergi form 5 kejap boleh? Jangan risau. Yang ini sama je macam matematik korang. Dalam matematik dah ada belajar kan pasal halaju, kelajuan. Sama. You ambil jarak, you ambil meter bahagi saat. You ambil kilometer bahagi jam. You dapat jawapan. Boleh? Okey. Sekejap. Kita... kalau saya extend sikit tak apa ke? Tak apa ke trupa-trupa sekalian? Trupa. Saya extend boleh ke? Diorang semua tengah fokus. Kita ambilkan request yang paling banyak saya tengok ada dekat 2 kawasan. Yang pertamanya elektrolisis. Ni elektrolisis. Yang keduanya adalah kanta. Kita ada satu je masa. Boleh? Saya fahamkan kanta boleh? Elektrolisis boleh? Fahamkan elektrolisis. Nak kanta? Banyak yang nak kanta. Kanta is quite ni. Okay, saya tunjuk kat awak macam ni app ni yang degil. Dia kena buka dulu, lepas tu baru dia kena off dulu kas, lepas tu baru buka balik kas. Okay. Boleh saya off dulu kas? Off dulu mirror. Lepas tu saya nak connect balik nanti. Sebab app ni dia nak buka dia kena off dulu casting. Sekejap boleh Okay, sebentar, sabar sekejap. Bukakan app. Opening up the app. One action. Dah ke? Kepada semua, tolong besarkan balik. Okay. So ini adalah kanta cembung. Dan ini adalah kanta cekung. Betul? Turun. Sekejap. Kecilkan sikit. Okey. Ni kanta cembung, ni kanta cekung. Ini untuk sebenarnya, yang ini saya buat sekejap, lepas tu saya pergi elektrolisis lah. Boleh? Saya buat sekejap je ni. Kau belajar dulu, lepas tu saya pergi elektrolisis nanti. Boleh? Okey. Kau sampai sekejap, bertenang semua. Jangan marah. Kita esok nak exam ni, buat elok semua. Jangan marah, tak marah. Tenang dulu. Kau tengok ini, dapatkan gambaran, dapat cara nak imaginekan benda ni, and then you are good to go, bro. You are good to go. Okey. Jadi dekat sini, saya tunjuk ini cahaya. Tada! Cahaya kita kecil sikit. Okey, bila cakap mengenai cahaya dekat sini, kalaulah cahaya ni pergi dekat kanta cembung, dia akan fokus. Nampak tak? Kalau dia pergi dekat kanta cekung, dia akan mencapah. In English, diverge. So this is kalau awak dapat visualize ke ini, kanta is going to be easy for you. Okay? Kalau saya ambilkan ni pula, saya gabungkan dia balik. And then dia akan pergi ke straight line. It will become a straight line. Betul? It cancel out one another lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cucks, daripada sini, from here, macam mana kita nak tahu? Okay. How do we know macam mana dia nak mencapah dekat sini? Awak perasan tak? Macam ni saya tunjuk kat awak. Can I draw here? No, I cannot draw here. I can save it as photos. Auto back. Jap. Biadab je. Kenapa tak boleh save to photo? Astaghfirullahalazim. Betul juga kan? Kita copy je dia. Memang copy je dia nama dia. Lepas tu wait.
Okay, settle. Okay, daripada sini, kalau tengok dekat sini, this is the focal point, betul tak? Titik fokus. Perasan tak dekat sini, it goes straight line. It goes straight line. It goes straight line. It goes straight line from the focal point. Di situlah awak tahu macam mana nak mencapah banyak mana. So maksudnya lebih dekat focal point, lebih mencapahlah dia. Okay, contoh I make you another example here. Saya dekatkan lagi focal point ni. Dia akan lagi mencapah. That's it. Okay, boleh follow. Nak dapatkan gambaran je ni. Kemudian, kalau macam untuk this guy here, inilah yang selalu ini yang selalu menjadi permasalahan pelajar lah orang kata. Again, kita copykan dekat sini. We go back here dan okay. Lepas tu, we're going to paste it here. Boom. Allow paste. Boom. Cukup boom. Dude, no. Okay. So dekat sini, we're going to use red color to see better. Perasan tak, katakanlah saya letakkan sini selalunya dekat line exam ke apa ke, dilukiskanlah gambar, let's say gambar arrow contohnya, betul? This is an arrow picture. Arrow. 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 Bila dia pergi sini, betul tak dia akan buatkan something like this. Ini yang selalu kita nampak dalam exam ke apa ke. This is commonly what we see in the examination. Okay. Sini dia pergi ke kantar, satu lagi dia direct pergi ke kita punya focal point. And then the kantar akan tarik pergi ke focal point juga. Betul? Jadi dekat tempat bersilang itulah akan kita jumpa kita punya image. Semudah itu lah. Kalaulah kita ambil semudah itulah tuan-tuan dan puan-puan dari Senjang Bang Senkax. Jadi daripada sini, from here, ini hanyalah untuk gambaran visualization sahaja supaya korang lebih senang nak melihat cahaya tu macam mana. Boleh? Faham? Dia nak bagi gambaran je. Sebenarnya saya tengok pasal chapter optik ni, bila kita dah dapat gambarkan, oh cahaya tu kalau pergi dia jadi macam tu, using lasers ke apa ke, kita akan dapat lebih senang sikit nak jawab soalan. Okay. So bayangkan macam ni nanti, and then awak try baca balik, you're going to see it's going to be a bit easier. Boleh? Boleh kita pergi kepada pusat optik. Betul? Pusat optik kat tengah. Focal point kat tepi. Boleh kita pergi kepada electrolysis. Cuma bila cakap mengenai electrolysis ni, dia akan jadi agak panjang. Bagi saya lebih kurang dalam 15 minit boleh? Can you give me 15 minutes untuk pastikan kita dapat recap dengan mudah? Boleh? Cuma satu juga, saya akan pergi agak laju lah. I'm going to go quite fast. Saya akan pergi agak laju dan awak kena fokus betul-betul. So when you focus betul-betul, should be you boleh dapat jawapan dia. Okay. Let's go. Elektrolisis yang pertamanya dekat sini, dia ada dua, bukan elektrolisis, elektrokimia. Chapter ni adalah chapter elektrokimia. Dalam elektrokimia ada dua benda, elektrolisis dan juga elektrolisis dan juga sel kimia. Jom. Jenis sel. Ada dua. There are two types of cell. Apa dia dua jenis sel ni? Yang pertamanya kita ada sel elektrolitik. Kemudian kita ada sel kimia. Sekejap tekankan sikit. Dan kita ada sel kimia. Sel elektrolitik dan sel kimia dia hampir sama. Bezanya apa? Okey, saya tunjukkan persamaan dia. Dua-dua selalunya gambar akan lukiskan dia dekat dalam bikar ataupun dekat dalam bekas lah. Dan dua-dua bekas ni dalam dia akan ada air, dipanggil sebagai electrolyte, dan dua-dua akan ada rod. Okey, dipanggil sebagai electrode. Jadi kalau dah sama semua, apa beza dia? Beza dia dekat sini. Kalaulah ni. Ni je beza dia. This is the only difference. Sel elektrokimia
Okey, sel elektrolitik dalam dia ataupun dia mesti ada sumber kuasa. Selalunya bateri lah. Kalau sel kimia pula, dia yang hasilkan kuasa tu, dia yang hasilkan elektrik. Jadi dia perlu tak bateri? Tak payah. Dia perlukan apa? Dia perlukan penunjuk yang adanya kuasa elektrik. Selalunya akan letakkanlah ammeter ke, ataupun voltmeter ke, ataupun galvanometer ke, tak kisah. Asalkan dia boleh menunjukkan elektrik. Tapi katakanlah, kalau tak tunjuk apa-apa, maksudnya dia sambung wayar je dekat sini. Boleh tak? Boleh. Dia masih akan hasilkan elektrik tak? Yes. Bezanya adalah awak tak tahulah dia ada elektrik ke tak. Nak tahu kena ambil pegang wayar tu. So, ada elektrik ke Zul? Saya tanya. Okey, sekarang ada elektrik lagi tak? Ada Zul? Ada Zul? Sanggup? Jadi tak boleh lah macam tu. Jadi katakanlah awak nak buat lain pula. Contohnya saya tak nak letak ni, saya nak letak mentol Zul. Boleh tak? Letak mentol. So, boleh lah. Awak boleh nampak dia bercahaya. Awak boleh nampak dia ada lampu. So, maksudnya dia ada elektrik. Boleh juga sebagai penanda sahaja. Lepas tu ada pula yang tanya, "Sir, tak perlu ke letak Swiss kat sini?" Kalau letak Swiss boleh tak? Boleh. Tapi katakanlah kalau tak letak Swiss, boleh tak? Boleh. Cuma kalau tak letak Swiss, problemnya lah kalau kita nak hentikan dia proses dekat sel elektrolitik ni, kita kena cabut bateri atau putuskan wayar. Kalau letak Swiss, senang tak nak putuskan kita? Senang, itu sahaja. Okey. Tapi yang kena faham, apa tujuan utama dia? Sel elektrolitik, tujuan dia adalah kita gunakan tenaga elektrik untuk dapatkan perubahan kimia. Saya selalu ibaratkan sel elektrolitik ni dia adalah pemecah belah kehidupan molekul. Di mana dekat sini kehidupan ni bahan-bahan ion sebenarnya. Dekat sini katalah kita ada NaCl. Dia akan pisahkan. Na akan ditarik pergi ke sana. Cl akan ditarik pergi ke sini. Dia adalah pemecah belah keluarga. Okey, cerita dia lah. Boleh Boleh faham? Boleh follow? Next part. Dekat sini kita tinggalkan balik. Sabar dulu yang ni. Nanti kita tunjukkan. Sel kimia pula, dia hasilkan elektrik dekat bawah untuk dia hasilkan elektrik dekat bawah supaya dia boleh dia boleh tukarkan kepada dia gunakan tenaga kimia dekat bawah untuk hasilkan elektrik dekat atas. Faham? Kalau ni dia gunakan tenaga elektrik dekat atas untuk buatkan perubahan kimia dekat bawah. Beza, ini dia gunakan tenaga kimia dekat bawah untuk hasilkan tenaga elektrik dekat atas. So maksudnya, the perubahan from here dia akan go from chemical energy tukar kepada electrical energy. Dan inilah bahasa mudahnya kita panggil apa? Kita panggillah benda ni sebagai bateri. Okey, inilah bateri kita. Tapi bateri kita taklah besar macam ni sampai kena ada bikar semua. Dia taklah kecil, dah moden lah sikit, dah majulah, dah lebih canggih lah. Yang ini adalah bateri yang paling asas. Okey, boleh follow, boleh dapat dah faham dah beza dia. Yang selalu masuk exam, yang selalu masuk soalan sel elektrolitik. Sebab sel elektrolitik ni dia ada beberapa benda yang dia boleh tanyakan dekat awak. Yang pertamanya, dia ada 3 peraturan. Dia ada 3 situasi yang berbeza. Dan situasi yang berbeza ni akan menyebabkan berlakunya juga perbezaan macam mana pergerakan molekul ni. Sebelum tu, antara benda-benda yang selalu menyebabkan pelajar-pelajar tak dapat dekat sini adalah perkataan macam ni. Nyah charge. Ini sebagai discharge. Okey, nyah charge sama discharge ni bahasa mudahnya keluar. Okey, ataupun yang melekat tu dekat apa? Contohnya antara natrium ion dengan klorin ion. Yang mana yang akan dinyah charge pergi ke cathode? Natrium ke klorin? Yang mana yang akan dinyah charge pergi ke cathode? Jadi waktu tu lah sudah rasa macam nyah charge. Apa benda nyah charge ni? Nyah charge ni maksudnya dia melekat. So yang mana yang akan tertarik kepada cathode kalau ada positif dengan negatif? Ingat, ini negatif, ini positif. So ini akan jadi negatif, ini akan jadi positif. Yang positif tertarik kepada negatif, yang negatif tertarik kepada positif. Dia mestilah bertentangan. Jadi, yang mana yang akan tertarik? Natrium akan dinyah charge di cathode. Klorin akan dinyah charge di anode. Macam tu. Tu maksud nyah charge. Boleh?
Jadi kalau soalan tertanya, antara kation berikut, yang manakah yang akan dinyah charge? Maksudnya kau dah tahulah apa benda maksud dia. Jom saya tuliskan dekat sini. Yang ni, yang tadi yang negatif ni dipanggil apa? Dipanggil sebagai cathode. Yang positif ni dipanggil apa? Dipanggil sebagai anode. Okey, boleh follow, boleh dapat. Bukan kepatut ada ion hidroksida. Itu kalau ditulis perkataan aqueous. Okey, sekarang ni ini yang basic dia. Lepas tu ni basic Nak pergi pula kepada elektrolit. Yang buat masalah lagi dekat sini adalah apabila ni air ni yang dipanggil elektrolit ni kita tak reti macam mana nak nyusun hidup dia ni. Yang pertama, adakah semua benda, can all things be used as electrolyte ataupun in English dipanggil sebagai electrolyte. Okey, adakah semua benda boleh dipanggil sebagai berfungsi sebagai electrolyte? Tidak boleh electrolyte. Okey. Ingat lagi tak kita belajar tadi bahan atom, bahan ion? Baru je ingat lagi tak? Ingat. Bahan ion boleh jadi electrolyte. Bahan molekul tidak boleh jadi electrolyte. Bam bro. That's it bro. Bro and sis, tak payah nak ni sangat. Bahan ion maksudnya apa? Maksudnya mestilah gabungan. Sabar jap. Saya minta maaf saya tidak akan melayan apa-apa chat yang mengatakan sains ini sihir. Don't worry bro. I'm not gonna go there. I just want to help all these kids untuk belajar, untuk score SPM esok. Boleh kalau korang nak bergaduh dengan saya minta maaf. Today is not the day. Today is the day that I'm going to focus all my energy towards calon-calon SPM yang nak score esok. Okay. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, and cucks. Daripada sini, from here, bahan ion maksudnya mestilah ada gabungan logam tambah bukan logam. Betul tak? Bahan molekul dia adalah gabungan bukan logam gabung dengan bukan logam. Kecuali, and this is a special case. Ini electrolyte. And special case is for H2O. Boleh jadi electrolyte juga. Okey. Sebab apa? H2O dia boleh pecahkan diri dia menjadi H plus dan juga OH minus. Kalau tadi bahan ion tadi, yang mana yang akan jadi positif? Logam. Bukan logam, negatif. Can boleh follow Okey. Jadi saya bagikan beberapa contoh. Macam mana nak tahu logam bukan logam pula betul? Korang kena hafal. Itu memang korang kena hafal lah. Okey. Jadi daripada sini dah faham pasal electrolyte. Saya bagikan satu lagi benda electrolyte ni. Electrolyte ni dia boleh wujud dekat dalam dua bentuk. There are two forms. Okay, two forms, dua bentuk. Yang pertamanya dipanggil sebagai leburan, yang keduanya dipanggil sebagai, okay, ini adalah leburan ataupun molten. Satu lagi adalah larutan ataupun solution. Larutan ataupun solution ni kadang-kadang dia tak tulis larutan, dia tak tulis solution. Jahat sikit lah. Dia tulis apa? Dia tulis aqueous. Aqueous macam tu kerja dia. Lebih kurang lah. Okay, aqueous. Kalau tulis aqueous dekat sini ataupun larutan dekat sini, maksudnya dalam ni mesti ada air. Kalau leburan, dalam ni ada air tak? Tidak ada air. No water in molten electrolyte. Contoh. Saya bagikan dekat awak. Dekat sini ada leburan NaCl ataupun molten NaCl. Belah sini pula, belah satu lagi pula saya namakan sini. Belah sini pula saya namakan dia sebagai larutan NaCl ataupun NaCl solution. Okey, kita versuskan dia kita lawankan dia.
Kita gaduhkan dia. Gaduh kat sini bro. Okey. Triple G, tak apa ke Triple G? Saya extend sikit Triple G. Pagi esok kan. Oh pagi, betul. Kita habiskan ni boleh? Kita habiskan lagi 4 minit boleh? Habiskan sikit je. Okey. Tu. Okey, habis yang tu. So yang ni pun saya buatkan sama juga. Betul jugalah tu Puji cakap kan, esok korang pagi exam ni, korang kena tidur yang cukup. Tidur yang cukup akan membantu korang untuk mengeluarkan ingatan yang lebih baik. So dekat sini, dalam leburan, apakah dia punya anion dan cation yang ada dekat sini? Dekat dalam ni dia hanya ada dia punya dia punya anion. Anion ni maksudnya yang negatif, dan juga dia punya cation yang positif, 2 sahaja. Apa dia? Dia ada yang untuk leburan ya, Cl- dan Na+. What about yang larutan? Yang larutan ni pula dia punya anion yang negatif dan juga cation yang positif, dia ada 2 benda. Apakah dia? What's the 2 things? Okay, dia ada Cl- dengan OH-. So, dia ada Na+ dengan H+. Okay. Jadi inilah beza antara leburan dengan larutan ataupun aqueous. Let's say, sekarang ni, dia kena pilih lah. Katakanlah kalau ada 2 saja. Contohnya macam yang ni, leburan ni, yang mana yang akan melekat? Which one akan melekat? Na yang akan melekat dekat cathode, Cl yang akan melekat dekat anode. Settle. Maksudnya, natrium akan dinyah charge di cathode, ion klorin akan dinyah charge di anode. Habis ya? Tapi, dekat sinilah yang jadi masalah. Student kadang-kadang dia rasa macam, sir, mana satu nak pilih, sir? Ingat, awak kena hafal siri elektrokimia. Okey, siapa yang duduk dekat bawah akan dinyah charge lebih mudah. Contohnya dekat sini, antara Cl dengan OH, OH berada di bawah senarai. So, OH yang akan dinyah charge di anode. Dan antara Na dengan H+, H+ akan berada di bawah siri elektrokimia. Jadi, hidrogen ion yang akan dinyah charge di cathode. Maksudnya, apakah pemakaian dia? Kita akan nampak gas oksigen keluar, kita akan nampak gas hidrogen keluar. Begini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, siri elektrokimia atau apa pula? Inilah senarai yang awak kena hafal tu. Boom. This one. Nampak tak siapa kat bawah? Hidrogen. Yep. Sorry. Tak nampak sini. Siapa kat bawah? Hidrogen. Siapa kat atas? Na. So, siapa yang bawah lagi senang keluar. Siapa yang bawah, contoh ini tadi ada Cl dengan OH kan. Siapa yang bawah lagi senang keluar. Keluar tu dinyah charge lah, discharge. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and young and cucks. Daripada sini, from here, saya doakan yang baik-baik untuk awak esok. Okay. At least harapannya dengan yang ini boleh membantu juga. Sikit. Banyak lagi. Tapi kalau saya nak ajar ni mungkin pukul 10.30 baru habis. Dan saya tak selesa untuk extendkan panjang sangat sebab awak punya exam saya esok pukul 8 pagi. Dah lambat macam ni kita dah recap banyak kan. Form 4 Ali dah recap banyak. Form 5 awak recap sikit lagi. Lepas tu awak tidur. Sebab tak guna awak masuk dalam dewan exam esok dalam keadaan awak tak cukup tidur. Bila tak cukup tidur, tekanan darah pun dah berterabur. Awak susah nak recall balik memori. Perasan tak bila awak tak cukup tidur, awak susah balik nak ingat apa yang berlaku, betul? Sebab bila awak tidur tu sebenarnya, dia akan bahasa mudah cuci kita punya otak ni daripada bahan-bahan kimia atau toksik yang kita kumpul sepanjang hari ni. So, esok dia macam dah servis otak. Senanglah untuk dia dapatkan balik ingatan-ingatan yang ada dalam neuron tu. Sambung-sambungan semua tu lebih mudah untuk kita recall balik. Get enough sleep and get enough drink. Air. Pastikan cukup. Okay? Terima kasih sebab sudi belajar dengan saya di hujung-hujung ni bersama-sama dengan MC Plus. Ada rezeki, kita jumpa lagi di lain hari. All the best. Saya doakan, kami doakan semua. Assalamualaikum.